Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaklumkan satu keputusan penting. Muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Ahli Ehwal Agama Islam di Malaysia yang bersidang 5 Mei 1996 telah membincangkan Syiah di Malaysia. Sebenarnya keputusan ini ada di dalam internet, yang saya hanya ingin mengulangi pemberitahuan tentang keputusan penting ini. Muzakarah telah memutuskan bahawa semua ajaran Syiah tidak dibenarkan untuk diamalkan oleh umat Islam di Malaysia. Kedua, muzakarah menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Status semasa, secara amnya semua negeri di Malaysia telah mewartakan larangan terhadap ajaran Syiah. Bermakna penyebaran ajaran Syiah adalah diharamkan dan dikira bersalah mengikut undang-undang di negara ini. Suka saya menegaskan bahawa keputusan ini berlanjut dari 1996 sehingga sekarang, dan yang pasti semua 14 buah negeri di Malaysia menyatakan mufti-mufti memutuskan bahawa ajaran Syiah adalah sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.